Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan media. Terima kasih kepada semua. Hari ini ucapan saya ringkas saja. Pertama, dulunya ketika Anwar Ibrahim sebelum jadi Perdana Menteri, beliau janjikan apa? Seperti ini ya, rakan-rakan media boleh dengar. Seperti ini apa dikatakan. Hari ini kita menang. Esok minyak turun. Saya ulang. Nak minyak turun, undi kami. Kepala bapak kau. Jadi suka juga saya ingatkan, dulunya dia kata tidak akan bersekongkol dengan berasuah, koruptor, turun minyak, turun harga. Dan apa lagi mereka beliau janjikan, macam-macam lagi. Dan saya juga ingin katakan, kalau ada yang datang pada hari Jumaat, saya katakan apa kepada mereka. Dan hari ini saya ulangkan kepada Anwar Ibrahim. Kalau orang kampung saya kata Anwar Ibrahim ini motherfucker, dia kata. Okey, abang-abang polis tengok muka saya, sampai ke Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini motherfucker. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ulang, saya ada kritik dia di dalam TikTok dan video itu telah pun diturunkan. Kalau diberi pilihan antara lembu dan Anwar Ibrahim, saya pilih lembu. Kerana lembu, kalau kita suruh buat apa-apa, dia tak buat apa-apa. Anwar Ibrahim ini ada akal, masih lagi tak buat apa-apa. Jadi Anwar Ibrahim, saya pesan, kalau tak pandai jadi Perdana Menteri, letak jawatan. Bagi orang lain yang mentadbir negara ini. Ramai rakyat yang tertekan dengan sikap kebodohan anda. Jadi saya menyeru kepada seluruh mahasiswa, teruskan lakukan sebegini. Dan kalau boleh, kita lebih lakukan dengan lebih agresif. Kalau kita belum pecah Putrajaya, kita kejar Putrajaya itu. Jangan takut kepada kerajaan. Jadi mari sama-sama kita lakukan keramat kita. Hidup, 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 hidup. Belum cukup bersemangat, kita lakukan lagi sekali. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Bangkit, 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 bangkit rakyat, bangkit rakyat. Tolak, 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 tolak Anwar, tolak Anwar. Jadi mesra juga saya ingatkan, pada 28 Jun minggu depan, hari Sabtu, kita ada himpunan rakyat menci rasuah. Saya menyeru kepada rakan-rakan yang ada di sini, rakan-rakan media, kita turun untuk kita membogilkan kerajaan Madani di dataran Merdeka sana. Kita beritahu mereka yang rakyat lebih hebat daripada kerajaan Madani. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.